Saya mudah pakai helmet kopi lagi kau. Tu bukan helmet boh. Tu baldi pasar malam. Mari aku tunjuk satu helmet yang padu. Ni adalah Shoei X15. Design dia memang aerodynamic. Lepas tu design dia memang comel lah. Kalau mau pakai ni mau bertingkat traffic light, dia memang tengok. Lepas tu pula kalau mau sarung tapal lah, dia rasa macam fit. So macam rewel je pergi dekat PP ni. Lepas tu dia boleh buat pula personal fitness system untuk bagi lagi selesa dengan bentuk kepala. Lepas tu kalau mau ride tengah panas pun, kepala mau tak kira beruap. Angin dia akan masuk ke depan. Lepas tu dia tobik ke belakang. Rasa sejuk macam duduk kedai kemah frozen. Manggil pergi kedai sikit ni mah. Lepas tu dia pakai visor CWR F2 clear macam air mineral. Visor ni dia ada gelap dan juga dia ada color. Tu jual bak sengih lah. Lepas tu dia ada emergency quick release system. Ni case kalau merubah ke gapo, paramedic ke cabut helmet mu dengan menggunakan tarik benda ni. Lepas tu padding dia pula boleh cabut dah basuh, jadi bau dia tak hapok lah. Jadi kalau mu peluh pun macam mesin tebu, mu tak payah rosin sebab fabric dia ni memang tak bau hapok. Kecuali mu tak basuh setahun lah. Waktu bukan setakat hapok, waktu memang tu kena samuk. Lepas tu kalau mu buat 300 pun helmet ni memang tak gonje. Tapi bunyi dia tu agak rasa bingit sikit lah. Tapi still okay, so macam duduk dalam kapal terbang lah gitu. Model S50 ni memang kita ayat stabil lah. Paling stabil antara helmet-helmet yang ada dekat pasaran. Lebih stabil daripada harga minyak lah ni. Jangan politik. Lepas tu berat dia dalam 1.9 kilo saja. Ringan, selesa, lepas tu selamat. Mu pakai helmet ni insya-Allah kalau accident tak pecah kepala lah banding dengan helmet kopi tu. Helmet ni dia rating dengan isi 206 boh. Bukan cak air. Kalau mu naik motor hari ataupun rak jauh, mu jangan kerekut untuk beli helmet yang molek. Ni beli motor 30,000, 40,000, 100,000 tapi pakai helmet kopi. Dia sebenarnya helmet ni bukan setakat pelindung kepala. Duit boleh cari tapi kepala pecah tak ada ganti. Jadi Shoei X15 ni adalah untuk orang yang saya nyawa, yang saya gaya, yang tak kena suka kat orang pakai helmet miau-miau, dan juga untuk jiwa kelajuan. Jadi jangan lupa like video ni dan share. Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.